tentang pembelajaran masa depan. Hari ini kita akan borak tentang bagaimana pembelajaran boleh berubah dan bagaimana kita sebagai seorang pelajar boleh bersedia. Baiklah, izinkan saya untuk mengajukan soalan yang pertama, iaitu pada pendapat anda, apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran masa depan? Pada pandangan saya, pembelajaran masa depan ini ialah satu pendekatan kepada pembelajaran yang fleksibel dan berfokus kepada pembangunan kemahiran murid. Ia juga tidak hanya berlaku dalam bilik darjah sahaja, tetapi melibatkan penggunaan teknologi dan pembelajaran kendiri. Terima kasih atas penerangan yang telah diberikan. Beralih kepada soalan yang seterusnya, apakah kemahiran yang dianggap penting untuk dikuasai oleh pelajar pada masa depan? Antara kemahiran penting ialah pemikiran kritikal, komunikasi yang berkesan, kreativiti dan kebolehan menyesuaikan diri. Kemahiran ini membantu pelajar menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang baik dalam pelbagai situasi. Baiklah, terima kasih. Soalan saya yang seterusnya, adakah pembelajaran masa depan akan menggantikan pembelajaran secara bersemuka? Pembelajaran masa depan tidak akan menggantikan pembelajaran bersemuka sepenuhnya. Sebaliknya, gabungan antara pembelajaran fizikal dan digital dijangka menjadi pendekatan terbaik bagi memastikan pembelajaran lebih seimbang dan berkesan. Terima kasih atas penerangan dan pandangan yang telah diberikan. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan yang kedua, iaitu mengapa kita melihat keperluan sistem pembelajaran berubah seiring dengan masa? Perubahan ini perlu kerana dunia hari ini berkembang dengan sangat pantas. Jika sistem pembelajaran tidak berubah, pelajar mungkin tidak bersedia menghadapi cabaran sebenar pada masa hadapan, terutamanya dalam dunia pekerjaan dan kehidupan seharian. Baiklah, terima kasih atas keterangan yang telah anda berikan. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya, bagaimanakah peranan guru akan berubah dalam pembelajaran masa depan? Peranan guru akan berubah daripada sekadar menyampaikan ilmu kepada menjadi pembimbing dan pemudah cara. Guru akan membantu pelajar membentuk pemikiran, memberi bimbingan serta menyokong pelajar secara lebih kendiri. Baiklah, terima kasih atas pandangan yang diberikan. Seterusnya, soalan yang ingin saya ajukan adalah bagaimanakah peranan teknologi dalam menyokong pembelajaran masa hadapan? Teknologi berperanan sebagai alat yang membantu menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan mudah diakses. Sebagai contoh, platform pembelajaran dalam talian, aplikasi pendidikan dan penggunaan kecerdasan buatan dapat membantu pelajar memahami pelajaran dengan lebih berkesan. Baiklah, terima kasih atas penerangan yang cukup jelas tadi. Soalan saya yang seterusnya, apakah cabaran yang mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran masa hadapan? Antara cabaran utama ialah perbezaan akses kepada teknologi, tahap disiplin pelajar dan kesediaan sistem pendidikan untuk berubah. Kesemua pihak perlu bekerjasama bagi memastikan pembelajaran masa depan dapat dilaksanakan dengan adil. Baiklah, terima kasih atas keterangan dan penjelasan tersebut. Soalan saya yang seterusnya memandangkan podcast kita hampir berakhir. Jadi, soalan saya berbunyi, sebagai seorang pelajar, apakah langkah yang perlu diambil untuk menghadapi pembelajaran masa depan yang akan datang? Sebagai pelajar, kita perlu bersikap terbuka terhadap perubahan dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Kita juga perlu sentiasa meningkatkan kemahiran serta mengamalkan sikap ingin belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas keterangan yang telah diberikan sebentar tadi. Baiklah, soalan terakhir daripada saya. Apakah harapan anda terhadap sistem pembelajaran pada masa hadapan? Harapan saya adalah agar sistem pembelajaran masa hadapan lebih inklusif, fleksibel dan menekankan pembangunan sahsiah serta kemahiran pelajar, bukan hanya pencapaian akademik semata-mata.
Sampai di sini sahaja podcast kita pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi mendengar. Saya harap podcast kita pada hari ini dapat membuka minda tentang bagaimana pembelajaran akan berubah secara perlahan-lahan dan bagaimana kita sebagai pelajar mengambil langkah sebagai persediaan. Saya Ain dan jumpa lagi.